melati kuntum, tumbuh menata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, pembuka kata, salam diberi, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya panjatkan kehadrat ilahi kerana dengan izinnya saya diberi peluang untuk menyampaikan sebuah bicara buku yang amat bermakna pada hari ini. Hadirnya saya bukan sekadar untuk berkongsi sebuah buku, tetapi untuk membawa para hadirin menyelami sebuah perjalanan jiwa yang penuh makna, keinsafan dan kesedaran. Nama diberi Nur Alia Maisara binti Abdullah, murid tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebahasaan Rungkup, kod sekolah AEAB 005. Buku yang akan saya bicarakan ialah Tuhan, Aku Ingin Hijrah, karya Adenin Roslan, terbitan Sentak Press Sendirian Berhad, cetakan pertama pada tahun 2023. Buku ini mempunyai 581 muka surat yang syarat dengan persoalan kehidupan, khususnya berkaitan hukum mahkam Islam, kekeliruan dalam ibadah seperti solat, serta isu kekeluargaan termasuk hubungan dengan ibu bapa. Setiap persoalan ini tidak dibiarkan tanpa jawapan, sebaliknya disertakan penjelasan berlandaskan dalil daripada Al-Quran dan hadis. Menariknya, buku ini turut menggabungkan beberapa cerpen yang membawa mesej unsur hijrah selain diselipkan puisi-puisi keislaman yang menyentuh jiwa dan mengajar pembaca bermuhasabah. Sekilas pandang, buku hadapannya menarik dan menggambarkan perjalanan seorang hamba dalam mencari keredaan Tuhannya. Terdapat 3 cerpen di dalam buku ini. Namun, kisah yang paling menyentuh jiwa saya ialah cerita tentang Faris dan Fatimah. Faris digambarkan sebagai seorang pemuda yang berusaha menjadi insan yang lebih baik dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun, perjalanan hijrah itu tidak mudah apabila kehadiran Fatimah membuka ruang perasaan yang akhirnya membawa mereka kepada hubungan yang melalaikan. Di sinilah bermula konflik apabila Faris berperang antara keinginan hati dan tuntutan agama. Namun, dia akhirnya sedar bahawa cinta tanpa batas syariat hanyalah menjatuhkan manusia daripada Allah. Sedikit demi sedikit, Allah menjentikkan hati mereka dengan rasa bersalah dan kesedaran, sehingga mereka memahami bahawa cinta sebenar bukanlah yang melanggarkan syariat, tetapi membawa manusia untuk semakin dekatkan diri kepada Allah. Akhirnya, Faris dan Fatimah memilih jalan hijrah yang sebenar. Bukan sekadar perubahan luaran, tetapi perubahan hati yang ikhlas kerana Allah. Saya sangat suka membaca buku ini kerana ceritanya dekat dengan realiti kehidupan remaja masa kini. Buku ini menyedarkan saya bahawa tidak semua cinta membawa kebahagiaan dan tidak semua kehilangan bermaksud pengakhiran. Inilah kekuatan utama buku ini yang membuka mata pembaca tentang makna hijrah sebenar. Selepas membaca buku ini, saya sedar bahawa hijrah bukan tentang menjadi manusia yang sempurna, tetapi tentang keberanian untuk berubah walaupun perlahan, sedikit demi sedikit menuju kehidupan yang lebih diridai Allah. Manusia tak pernah terlambat untuk berubah selagi hatinya masih ingin kembali kepada Tuhan. Lantaran itu, buku ini bukan sekadar bacaan ringan, tetapi sebuah cermin kehidupan yang mengingatkan kita tentang siapa diri kita dan ke mana arah tujuan hidup kita. Melati kuntum, harum mewangi, tumbuh mekar di tepi perigi, selagi hati ingin kembali, kasih ilahi tetap menanti. Akhir kata, saya menyusun 10 jari, memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat kekhilafan sepanjang bicaraan saya ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.